Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube Fuzio. Pada video kali ni guys, aku akan sambung menyelesaikan game Hotel 3. Di video sebelum ni tu kan durasi video tu 40 minit. Sebenarnya asal video tu 1 jam 20 minit, tapi aku potong menjadi 40 minit dan 40 minit. Dan ini adalah video sambungan daripada video sebelum ni aku main game Hotel 3. Jadi tanpa buang masa, let's go, kita sambung menyelesaikan game Hotel 3. Itu bukan. Astaghfirullahalazim. Damn, this is scary. Kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Yeah. Kesempatan terakhir. Sekarang ni kita akan ke mana? Kita akan pergi ke tempat asal tadi lah. Kita akan pergi ke perbentungan pula. Pintu air. Why lah. Senang cerita. Aduh, aku ditangkap guys. Sangat menyayangkan. Sangat disayangkan. Oh lama ai. Dia cakap pula. Mana dia? What the? Kat mana dia? Biasa dia dekat sini. Hari ni dia tak ada pula. Dia nak main nyorok-nyorokkan dengan aku. Dengan aku jangan main nyorok-nyorok lah. Alahai. Ambil bahan bakar. Hai. Kenapa bahan bakar ni tak boleh ambil guys? Hei. Kenapa bahan bakar tu kita tak boleh mengambil dia guys? Alahai. Oh tak ada kat sini. Aku cuba memberanikan diri aku lah. Okey. Dia dah datang. Hey, siapa di sana? Terus je bang, terus je jalan. Tahu lari dari kilat bukanlah ide terbaik. Oh lama dia kata bukan ide nak ajar kita lah pula. Abang penculik yang jahat ni nak ajar kita pula guys. Kita jangan sentuh elektrik tu. Nanti kita boleh kena renjatan elektrik lah. Sekarang ni kita dah mendapatkan barang yang sangat baik, iaitu bahan bakar. Kita akan pergi ke sirkus kembali guys. Kita akan pergi ke sirkus. Okay guys, kita akan pergi ke sirkus. Ada cendawan satu. Tempat ini terlihat sangat menyeramkan bagiku. Tidak tahulah bagi kalian gimana rasanya. Yeah. Okay, mantap. Ada apa dekat sini? Rust remover. Pembuang karat. Pembuang karat ni mungkin gunanya dekat. Alamak, dia dekat. Pembuang karat ni aku boleh pakai dekat. Dekat tempat tadi tu. Dekat mana tadi? Dekat pintu air tadi tu. Okay, kita pergi ke pintu air. Dekat dalam video ni aku akan skip lah beberapa bahagian sebab korang boleh tengok sekarang ni je dah dekat 1 jam guys aku main. Dah lama gila. Kita ambil pembuang karat.
kita akan pakai dekat tadi tu, yang dekat tempat injap tu. Kita masuk sini lah. Kita ambil jalan selamat. Okay. Selamat. Nampaknya dekat sini selamat. Kita lalu sini. Sebab abang bertopeng tu selalu lalu sana, guys. Abang menculik tu biasa kat sana. Okay. Kita tengok dulu. Selamat. Okay. Yang kedua hijau. Kuning. Kedua kuning. Yang kedua kuning. Yang ketiga Max. Okay, ini Max. Yay, I did it. Okay, kita skip. Aku dengar suara abang tu dah dekat. Jadi aku takkan melengah-lengahkan masa lagi. Maaflah, aku ni yang agak ketakutan. Jadi aku tak boleh banyak cakap sangat. Dan dekat aku tengah sakit ni, guys. Jadi aku minta maaf sangat-sangat lah kepada korang semua yang tengok aku ni macam kurang bercakap. Dan minyak pelincir ni aku dah boleh agak dekat mana. Sebab tadi kan kita nak buka zip dekat silkus tu, tak boleh kan. Mungkin itulah gunanya minyak pelincir. Minyak pelincir ke? Apa tadi nama dia? Entahlah, aku pun kurang ingat sikit, guys. Kita ambil tangki minyak. Tangki minyak ni guna dia dekat mana, guys? Aku tak berapa nak ingat. Dekat hutan kan ada tempat pertambangan. Dekat situlah guna dia, kalau tak silap aku. Wow. Dia ada dekat sana, guys. Mah. Komen. Mana dia? Okay, dia dah melekat. Sekarang aku akan ambil gam. Mana gam? Now I'm armed and dangerous. Minyak pelincir. Gam pula adanya. Aduhai. Otak dah ke mana ni? Dah tak ingat semua benda. Dapat satu gam. Bersabarlah, kawan. Aku akan menyelamatkan kau. Tapi bukan sekarang lah. Kita pergi ke mana dulu? Kita pergi ke silkus, guys. Kita nak buka tempat tu, nak tengok ada apa je dekat situ. Kita skip. Aku nak cepat je, guys. Jadi maaf lah kalau korang nak tengok perlahan-lahan. Tapi aku nak cepat je ni. Sebab kalau boleh aku nak menang ni. Walaupun aku tinggal ini adalah last nyawa. Tapi tak apa. Kita cuba memenangkan game ni. Kalau tak menang, mungkin kita akan buat part 2 lah. Ada batu. Nice. Oh yeah, I found you. Okay, ada piala bola. Mantap. Dekat sini tak ada apa-apa. Ada tempat untuk kita bersembunyi. Itu sajalah. Aku rasa tak ada apa-apa sangat kat sini. Ada periuk, guys. Ada periuk. Ada pemotong kawat. Don't tell my mom about this. Ada pemotong dawai, pemotong mangga. Sabar. Kita tunggu dia menjauh sikit dulu. Tak apalah, kita patah balik je. Sebab aku rasa kat sana pun aku dah jalan, dah check tadi. Jadi mungkin dah tak ada apa-apa lah. So mungkin dekat situ dah tak ada apa-apa lah. Dah kosong, dah tak ada item. Okay. Selamat. Sekarang ni kita akan pergi ke next destinasi, iaitu hutan.
Kita nak ambil minyak dulu. Kita nak nyalakan pam air tu, kita kena pakai minyak. Jadi kita ambil minyak dulu. Okey, kita dah sampai guys. Jai. Tolong betul tak? Tolong buat kaki. Bukan 4 ke 5 lah. 5 lah, 5. Okey. Kita ambil tangki minyak dulu. Bukan. Silap. Silap guys. Kat mana abang penculik guys? Oh, dekat atas. Dia ada di atas sana. Oh, aku nampak. Kita pergi ke kat ujung sana tu. Tempat penambang yang paling besar ni. Kat sini ada tangki minyak. Is draining gasoline from a leaky tanker in a vacant lot considered theft? What? I hope not. Kau mau tengok tangki tu terapung guys. Ajaib. Dongeng apakah ini? Dongeng apakah yang aku melihat? Kita mendapatkan satu minyak petrol. Wow, item yang sangat berguna untuk menyalakan pam air dekat pintu air. Nyalakan pam air di pintu air. Wow, sangat lucu sekali. Kita pergi ke pintu air. Ni korang nak sebut pembentung ke apa korang sebut lah. Tapi aku nak sebut dia sebagai pintu air. Sebab dekat tempat aku ni tempat macam tu disebut pintu air. Okay, kita ambil minyak dulu. Mantap. Topi ni boleh kita ambil ke? Topi sheriff. Kita masukkan dulu. Okay, sekarang pam air ni dah boleh mula pam air guys. Mantap. Cepat. Kita nak pergi selamatkan kawan kita. Wow. Nampaknya kita dihambat guys. Kita dihalang. Tak apa, kalau macam tu kita pergi dekat sini balik je. Dekat mana ni? Kita pergi ke tempat lain, nanti dia akan di reset. Kita pergi ke sirkus, dia akan reset guys. Abang pencuri itu dia akan pergi ke tempat asal dia balik. Jadi senanglah kita. Okay, kita skip. Dapat balik dia pintu air dan dia akan di reset semula. Korang rasa ending daripada Hotel 3 ni apa guys? Aku tak tahu. Aku rasa sangat penasaran lah gitu. Dekat lah pula. Ayo. Kalau berani lo sini. Sini maju. Kalau berani sini maju. Kita duel 1 lawan 1. Kita lihat bocil ataupun bocah yang akan memenangkan pertarungan ini. Alah, dia kejar aku. Tak apa. Sebagai bocah pemberani, kita tidak boleh takut guys. Kita akan menyelamatkan kawan kita yang budak gemuk tadi tu. Nama dia apa aku tak ingat. Kita panggil dia budak gemuk. Senang cerita lah. Tommy, my savior. Whoa, easy buddy. Mrs. Payne will torture you for a long time for what you did to your clothes. Oh, Tommy, one spanking more, one less. Dia nak peluk kita guys. The main thing busuk-busuk macam ni nak peluk kita. And I'm about to eat. I've already realized how important it is to you. Okay, I'm gonna go wash up, eat, and then I'll come back to you. And, as promised, I'll bring my red car. More precisely, Alah, kita ni dia tak main kereta kontrol lah.
I'm just Dah tak main glad kereta they're in one sorong. piece. Besides, Kita bukan we budak-budak might be lagi. able to find it. You know, there are all sorts of things happening in the cars these days. Carjackings, thefts, break-ins. Did someone steal my car? Well, no, you just never know. Anyway, come to my house after you're done with the shower. Alright, it's a deal. Okay. Okay. Oh, one more thing. This morning, a man who looks like a magician gave me this book and asked me to give it to my father. But I don't understand Buku apa tu? why. Kat buku ni ada This book simbol-simbol. would be useful to me. Uh, Can I borrow it for a simbol-simbol while? kita kena tangkap gambar tu, guys. What a strange taste you have. Mungkin dia akan melengkapkan Fine, lagi. take it. Just give it back later. Mungkin dia akan Don't show melengkapkan my lagi, dad guys. after all. Great! I'll see you at my place then. Thanks for the book. Thank you for saving me. See you soon. Welcome. Welcome. Yap. Kita dapat satu buku. Kita tangkap gambar yang ke berapa ni, guys? Yang ini adalah yang ke-6. Betul, yang ke-6. Boom! Another mystery symbol captured. Kat sini ada apa-apa ke? Aku rasa macam tak ada lah. Oh man. Okay, dah jom. Kita lari. Yuk, kita kabul. Mana, guys? Jangan keluar. Oh, okay, sini. Kita pergi ke sarang pula, guys. Di sarang ni ada dalam rumah tu, aku perlu masuk lagi. Dan di tingkat paling atas kan kita perlu pakai apa dia? Pemotong rantai. Kita dah dapat. Dekat bilik-bilik tepi tu aku belum masuk lagi. Kita ambil dulu pemotong rantai. Nice. Come out, Tommy. Heading again, you little pest. After this, I'm gonna get in trouble with Ralph's father. Ada apa ni? Ada catatan yang tak penting. Kalau kau nak baca, kau pause lah video ni. Aku malas nak baca. What a nightmare they've Panjang sangat tu. Biasanya catatan yang panjang-panjang ni tak boleh. Oh, ada pistol air. Water pistol belongs to Oh, Anna. kita dapat pium-pium. Kita dapat satu pembalut. Good. Jap. Aku akan pastikan dekat sekeliling tak ada apa-apa dulu. Okey. Sekarang ni aku akan gunakan pembalut pula. Aku akan gunakan aku punya soul tape ni. Gam tikus. Lupa pula nama benda barang aku ni. What's that noise? Hey, Damn it! So kita pakai gam tikus untuk ambil pembalut dekat dalam ni. Here's a bandage for Sam. Ethan, sorry, satu gam I need tikus. more. The basket is already full. Alamak, dah penuh lah pula. Kita pergi ke ladang sekarang ni. Jom. Aku rasa aku baru tangkap gambar 6. Dekat mana lagi satu gambar tu? Dekat mana, guys? Jap. Dekat mana agaknya? Kita pergi ke sarang balik lah. Kita cek-cek dalam rumah tu, mana tahu ada gambar yang kita boleh tangkap gambar. Kita kena cepat. Faster. Takkan tak ada gambar kan kat atas ni? where to hide, Tommy. I know every corner here. Oh, dia dekat. Ya. Aku rasa dia dekat. Aku dengar bunyi dia sangat dekat, guys, dengan aku. I know all your hiding spots, Tom. Dia masuk, guys. Hey, Tommy. Have you ever stuck your fingers? Hey Tommy, pernahkah anda masuki jari anda ke dalam soket? Takutnya. I guess my takutnya. hair isn't standing on the end because Saya of rasa stress. rambut saya tidak berdiri kerana
Ke kanan. Dia masuk ke mana guys? Dia macam dah keluar guys daripada rumah ni. Running from lightning is not the best idea. Sekejap. Kenapa aku dengar suara dia tu macam terlalu dekat? Okay. Okay. Sekarang kita pergi ke ladang dulu. Kita siapkan ramuan perubatan untuk apa tu? Pacal kita. Bukan pacal, kawan perempuan kita. Oh ya. Aku lupa nak ambil satu barang tadi dekat sarang, iaitu pembalut. Kita nak merawat kawan kita tu, mestilah kita perlukan pembalut guys. Sebab kaki dia kan tadi terluka kan. Kita ambil pembalut. Okay, mantap. Kita perlukan lumut, alkohol dan juga pembalut. Okay, itu saja guys. Kita ambil alkohol dulu. Alamak, mesti korang pening guys kan tengok video aku ni. Kejap ke sana, kejap ke sini. Okey. Tersisa satu item. Tinggal satu item lagi yang kita perlukan, iaitu pembalut. Pembalut ke apa? Lumut. Okey, mantap. Wow. Mesin ni seberguna guys. Dia akan membuat sendiri. Dia tinggal tak bahan-bahan je. Sam, hold on. The ambulance is on its way. Jiran sebelah kita ada belanjing. Dia menyalak sangat kuat guys. Aku mencari satu lagi simbol. Sebab kita kan dah dapat berapa simbol? 6 simbol. Tinggal satu lagi. Tapi aku masih tak jumpa dah satu lagi tu kat mana. Maybe these posters have something worth buying. Mungkin ada sesuatu yang berbaloi untuk dibeli pada pasar. Okay, kita rawat kawan kita ni guys, yang bernama Samantha ni. Samantha biasanya ni dipendekkan tu kita dengar dia kata Sap. Samantha. What a funny guy. Jangan sakit lah, sakit. The doctor. The operation may not go as planned. Dear patient, huh? Well, every patient is important to me, but you especially. Okay, done. Abang sarankan adik pakai skincare. Sebab abang tengok muka adik tu macam kotor lah, macam berminyak gitu. Macam-macam gaya pula dia ni. No way. You can simply take care of me. Kamu berdua bocah lagi, jangan macam-macam, cok. Jangan gitulah. Okay, I gotta go. There's still so much to do. But I'll definitely be back to see you later, dear patient. Great. But instead of an ada rainbow kat belakang tu. Bring me photos of those symbols we need to deal with. The doctor works part-time as a photographer. Oh well, it happens. Don't miss me. I'll be back soon. Samantha, Randy. Sam, Randy. Sounds pretty good. Maybe these posters have something worth buying. Kita ambil buku ni dulu, kita bagi dekat si Samantha ni.
There's that book you were talking about. I wonder what's in it. Okay, kita perlukan apa lagi? The symbols. Okay. Kita perlu mencari gambar, guys. Kita perlu mencari semua gambar-gambar. You never know what you're gonna find. Tapi kita nak jumpa gambar-gambar tu kat mana? Entahlah. Aku pun pening sikit ni. Kita pergi ke Salkas terlebih dahulu. Silkus. Kita ambil ni. Kalau korang perasan, aku perasan. Kalau korang tak tahu perasan ataupun tidak, kita nampak macam ada kawah besar tu kan. Mungkin inilah dia gunanya. Kita nak masak cendawan ni. Perut kita dah lapar kan. Kita nak makan cendawan. Aku adalah seorang budak remaja yang berani. Jadi aku takkan takut dengan abang bertopeng tu. Kalau korang takut, oh, ini yang ketujuh. Simbol yang ketujuh, guys. Kita dah dapat simbol yang ketujuh. Okay, mantap. Mantap sekali. Kita tahu dekat sini. Sekejap. Kita ambil cendawan ni dulu. Kita masak dulu. Seperti tujuan asal kita lah tadi. Okay. Kita bagi kat si Samantha tu dulu gambar ni. Kita tak nak melengahkan masa lah. Ladang kita skip je. Nak cepat guys. Dah sejam dah ni video aku. Maaf lah ya kalau korang nampak aku skip je benda tu. Sebab yelah, kita tak nak melengahkan masa. Kita bagi kat Samantha. Hai Samantha, aku dah mendapatkan 7 simbol yang kamu mahukan. Sorry guys kalau korang agak pening juga tengok aku kejap sana kejap sini kan. Sebab itulah. Okay, I think I finally figured it out. It looks like dengar baik-baik. Feed the magic of the witch. Fahamilah kan. Also, if I understand correctly, they weaken in the light. That's why the witch placed them in dark corners. So that's why they faded after I took photos with a flash. They faded? So I'm right. And the witch should become a little weaker without them. Maybe we have a chance. Wait, there is also a message in the book from a certain Jonathan, a magician. The text is, look for answers under the drum with stars. Does it ring a bell? Yes! Dengar baik-baik. Ni kau kena faham ni. Then go there and see what this magician left us. Just be careful, okay? Same as always, Sam. I have 9 lives, like a cat. Well, about 9. Wow. Mengerikan. Okay, dah. Sudah. Stop. Why don't we take a look at what's on these posters? They might be useful. Okay. Kita pergi ke Silkus kembali. Kita akan patah balik pergi ke Silkus untuk mengambil cendawan kita yang telah dimasak. Dan mungkin ada beberapa item yang kita belum ambil. Okay. Kita skip je. Dia berada di depan sana. Alamak. Dia nak masuk ke dalam pintu. Alamak, dia masuk situ lah pula. Kacau. Hei kamu. Guys, ni aku akan skip bahagian ni sebab mungkin aku akan tunggu agak lama. Kita tunggu dia keluar dulu. Sebab kita bukanlah seorang yang pemberani. Mungkin dia tahu kita nak ke Silkus ni. Jadi sebab itulah dia masuk situ.
First kita ambil cendawan yang telah dimasak. Kita tengok dulu kat sekeliling ni ada apa. Apa ni? Gendang. Oh ya, ada gendang guys. Wow. Apa ni? Really great place for a stash. Oh, ini betul-betul tempat bersembunyi yang hebat. Wow. Hebatnya kamu. Jap. Kita ambil tadi dulu. Apa tadi? Ambil petunjuk map. Dan kita ambil item yang terakhir. Elixir from the magician? I hope I don't Itu ni, turn into a ramuan. potion just by picking it up. Ramuan apa ni aku tak tahu. Kita tengok dulu. Kita tunggu dia pergi sikit daripada sini guys. Hari nampaknya semakin senja. Okay. Apa tadi? Apa ni catatan? Rakan-rakan yang berapa banyak lagi penghinaan yang perlu anda alami untuk menyadari bahawa Wanda adalah pengasal silkus terlebuk yang pernah kami miliki. Dan mari, adakah anda benar-benar berfikir ini hanya kebetulan bahawa akan hilang di stop bandar yang kami lewati? Saya mungkin seorang badut, tapi saya tidak ketawa. Saya tidak boleh terus menutup mata terhadap ini. Okay, biar je. She's in charge of the circus. I see. Wow. Kita disetrum guys. Wah, dia dekat lagi je rupanya. Tak apa. Kita akan pergi dari sini. Kita ambil ni dulu. Lepas tu kita ambil apa tadi? Cendawan yang kita dah masak. Betul ke cendawan kita masak? Betul lah. Hey, buka. Okey, terima kasih. Ada pintu automatik rupanya. Okey. Kita ambil semua ni. Dia jatuhkan ke bawah. Lepas tu kita ambil lagi satu. Mantap. Nice. Ada apa? Pistol air ni kita letak sini je lah. Macam tak ada guna je. Mana ada air? Nak pakai pistol air bagainya. Macam budak-budak aje. Lupa pula aku ni jadi seorang budak-budak guys. Dekat dalam game ni. Umur aku 11 tahun kalau tak silap. Dekat hall time pertama tu dia ada bagi tahu yang si Tom ni umur dia 11 tahun. Okay, kita skip je. Alhamdulillah. Okay, kita turun bawah. Benda ni aku dah jumpa dua tadi. Gunanya dekat sini. Pistol lain tu guna dekat sini rupanya. Aku dah tersilap langkah. Aku tak bawa pistol air tu. Kita ambil satu. Joy untuk satu. Joy untuk dua. Joy untuk semua. Apa. Betul ke tidak aku nyanyi ni? Aku masuk lupa nak bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sekarang ni kita akan ambil pistol air dulu. Pistol air. Aduh, aku lupa lah pula nak ambil pistol air tu. Silap. Tapi kalau ingat tadi bakul aku kan dah penuh. Sebab tu aku buang pistol air tu. Apa silapnya? Kalau tidak aku tak buang pistol air ni. Maaf ya korang, aku skip je dulu. Soalnya ni aku main dia terlalu lama dah, sampai sejam lebih dah ni. Lebih tu bukan sejam setengah, sejam lebih sikit je. Hahaha. Ke pistol lain ni kita boleh tembak pium-pium dekat
abang petopeng tu. Assalamualaikum. Tak boleh. Aku rasa tak, itu bukan kegunaan dia. Selepas aksi ini, fasa terakhir permainan akan bermula. Beberapa aktiviti akan menjadi tidak tersedia. Kami mengesyorkan anda melengkapkan loket koleksi dan meneroka semua pembelian. Oh no, tak nak. I think there's someone outside. Kami, saya rasa ada seorang di luar tingkap. Cepatlah. Sam? Oh, lari le. Sam! Lari le. Yeah, it Alamak. looks weird. Si But I really Samantha hope it works. dah kena It's our tangkap, only guys. chance. Kalau aku ingat balik, dekat tingkap dekat bilik si Samantha tu adalah bilik yang paling tinggi, guys. Tingkat 3 tak silap aku. Jom kita tengok. Ada tangga ke kat luar tu? Ada tangga ke? Mana ada? Mana ada tangga? Oh, dia boleh manjat. Nampak, guys. Sorry lah kalau korang dengar bunyi aku hingus-hingus ni berkahak I sikit. need to check on Sam first. Sebab But I aku ni hope tak berapa she's nasihat. okay. Oh, kita nak tengok keadaan Sam dulu. Okay. Baiklah. Si Samantha, kita melihat keadaan pacal kita dulu. Pacal kecil ya. What the? Dah hilang, guys. Aku dah agak dah tu. Bila dia telefon bunyi macam dia kena colik tu. Itu dah kena colik lah tu dengan abang bertopeng. Tengok tingkap pun dah dikopak kan. Dah hilang dah. Ada sedikit catatan. Anak, saya dan teman kecil anda akan berjalan-jalan. Jika anda ingin mencuba menyelamatkannya, temui saya di dalam kemah Silkus. Masa semakin It's suntuk. time for the final Okey lah. battle. Kita akan pergi ke Silkus. Kata dia kita kena pergi jumpa dekat Silkus, guys. Dan ini adalah fasa terakhir. Betul ataupun tidak, aku pun tak tahulah. Ke dia nak permainkan aku je. Oh, you. Kau betul sarang pintu air dan hutan ni kita dah tak boleh pergi. Jadi betul lah, mungkin ini adalah fasa-fasa terakhir. Jadi kita tak skip. Kita tidak skip. Kita dah sampai di Silkus. Mungkin ni kita perlu berhati-hati. Di situ air kita pun dah isi peluru. Dah isi air. Mungkin abang penculik tu akan menyerang kita. Dengan tiba-tiba akan ada jump scare. Jump scare yang takkan kita sangka-sangka. Tapi macam tak ada lah. Abang penculik tu. Here comes our hero! The girl screamed and called for you! How pathetic. And now you've come into my arms. Mak abang penculik ni, guys, lagi jahat rupanya. We'll see you stupid, you filthy hag. You'll regret kidnapping the girl. Oh, really? Dia dekat belakang. Oh, what a scary one. Korang baca dan perhatikan, guys. Oh, I'm Ini sangatlah penting. scared. Aku malah nak baca. Aku tengok je dah faham dah. Let's see who has the last laugh. Alamak. Oh, air tu kan diperbuat daripada cendawan beracun. Where am I? Where's Dad? Ethan, it's Di mana not Papa? your dad. It's a witch. And this Mana isn't bapak a dia? Aku tak nampak pun. celebration. It's some kind of evil Mungkin topi ritual. polis tu adalah Come to topi your bapak dia kot. senses. Do you Sheriff remember tu, when you sheriff. make a lot of friends? Kau nampak kata dia I'll be dekat the pintu air. first, I swear. Just help me fight the witch. How dare you, puppy! What? You can't win. Dia dah terpecah habis tu lah air aku. Something that you will never have. True friends. Yeah? Where are they all? Kawan sejati. Too bad. They won't see you pay for your impotence. Aku rasa mungkin mak abang penculik ni
Tolong. Goodbye. Han, tolong. Weh, jangan. Aku tak nak game ni tamat begitu saja. Aku jadi boneka. Aku jadi anak patung berkayu, guys. Han, kau tak tolong aku pun. Kau bukanlah kawan sejatiku. You're not much. Siapa tu? Sister? Siapa tu? Adik. Ni adik dia. Adik dia pun punya penculik bertopeng kalau. Bersambung pula, guys. Ada apa ni? Hotel yang keempat. Ada pertama, kedua, ketiga dan akan ada yang keempat. Aduh, tak tahulah bila game ni akan release. Mungkin lama juga kot macam Hotel 3 ni. Masa aku menamatkan game ni adalah 1 jam 16 minit 51 saat. Dan ya, anda telah melengkapkan episod ketiga Hotel. Sila beri penilaian untuk mempercepatkan pelancaran episod keempat. Mungkin next time aku main di hard mode, aku akan bagi komen lah. Main utama saja kita pergi. Aduh. Jadi sampai di sini saja, guys, video aku pada video kali ni bermain game Hotel 3. Macam mana? Seram ataupun tidak? Kalau seram, kau boleh komen kat bawah. Kalau kau nak download game ni, dah ada dekat Play Store, dekat Apple App Store, dan tak selaku kat Steam dia belum ada. Dia ada, kau boleh komen dekat bawah. Jadi Assalamualaikum dan jap. Sebelum tu aku nak ingatkan korang semua, jangan lupa tekan button subscribe kat bawah, tekan tombol like, dan kalau boleh korang komen dan share video ni sebanyak yang mungkin sebagai tanda sokongan korang untuk channel aku. Jadi Assalamualaikum dan kita berjumpa di next video.